Okay, kita mari update untuk perihal hari ini. Amerika akhirnya mengaku juga realiti dia. Walaupun tentera dia kali ini serai Iran dengan kos yang tinggi, tapi masa pengumuman Mr. Trump hasil pertempuran tu, Presiden Trump masih duk besar-besarkan cerita kemenangan dia sampai orang Amerika sendiri pun duk tergelak. Okay, pegawai tentera Amerika dengan mesyuarat ahli parlimen dia, orang ada mengaku satu benda je. Saya baru mengaku drone Iran kali ini memang payah berlawan daripada hak yang asal-asal dijangkakan. Okay, saya awak nak minta tolong yang baru masuk, tolong follow, like and share. Minta tolong share kepada sains-sains belaka. Kita nak buat view kali ini tak kurang daripada 100k. Okay, terima kasih. Okay, Amerika sendiri pun mengaku tentera Amerika payah nak pintas semua drone Iran yang dilancarkan. Serangan drone hak mari betul-betul nanti, ini mudah buat stok dia cepat habis. Stok dia cepat habis. So lagi, Iran pun tak lagi gunakan taktik serangan yang berkelompok. Nama dia Swan. Okay? Kalau dia pakai set taktik Swan ni, lagi payah dia nak elak. Okay? Set dia faham, drone Iran ni memang susah nak pintas. Sebab kos dia pun kita tengok, kos pertahanan udara jauh sangat Amerika dengan Iran. Okey, kita tengok berapa banyak kalau Iran 20,000 USD. Okey, tapi kalau Amerika sebanyak 4 juta USD. Maksud dia apa? Kita tengok 20,000 USD dengan 4 juta USD. Acu kira saya awak berapa kali ganda? Acu ambil kalkulator kira. Okey? Jawapan dia ialah 200 kali ganda beza. Okey? Kalau kita sains matematik, kiraan siapa lagi berbaloi, siapa yang rugi. Dan tentunya berbaloi bagi Iran sebanyak 200 kali berbaloi. Kalau Amerika long term dia guna peluru pandu mahal tu untuk tangkis drone Iran, sudi tak dia rugi besar lagu ni. Okey, rugi sampai bila? Tu sebab Iran tak minat perang ekspres, dia tak minat perang kilat. Okey, law ni strategi Iran ke apa? Iran dia nak gunakan stok peluru pandu hak lama dengan drone, banyak nak perhabiskan peluru pertahanan Amerika. Okey, dalam masa yang sama, Iran sekali-sekala dia pakai peluru pandu canggih dengan lama, paksa Amerika ambil serius setiap satu serangan. Lagu ni jadi masalah lah bagi set Amerika. Dia jadi confused, dia tak tahu mana satu, mana-mana tak betul. Jadi dalam slot peluru tu, dia mungkin selit lah sikit dengan peluru hak molek dengan hak betul-betul bahaya. Dengan itu Amerika dia kena pitah lah belakang. Dia kena ambil serius semua. Sebab tak tahu mana hak mari hak lama, mana hak mari hak canggih. Last kali sistem peluru pandu udara Amerika cepat habis. Lagu ni cepat habis, dia pakai belakang. Bila tinggal cepat habis dan tinggal sedikit, masa itulah Iran lancarkan besar-besaran peluru hypersonic Fatah dan juga peluru balistik Khorramshahr. Okey, nama dia Khorramshahr. Okey, jadi itu dah kira set senjata berat Iran lah. Masa senjata besar tu dah keluar, waktu tu peluru pertahanan Amerika pun akan habis beransur-ansur. Bila jadi gini, Iran memang boleh serang kuat pakalan tentera Amerika dengan wilayah hak lain, wilayah Israel. Strategi ni kita nampak ada orang hebat di belakang tak habis. Bisa ke tak? Okey, nampak bisa. Lalu ni persoalannya, kita nak tahu lagu mana nak selesaikan masalah stok peluru pandu udara hak makin habis, dan lagu mana nak memberhentikan Iran daripada terus melemahkan sistem pertahanan udara Amerika Israel. Okey, itulah benda yang Trump dengan si Netanyahu kena fikir molek sekali.